GT, yeay. Angkat dengan. Tak apa kakak, ambil ikan lah, ambil ikan, tak apa. Tak apa, rok saya tak apa, saya kita boleh. Tak apa kakak. GT ke duri? Duri. Tu abang tak sentok betul tu, kuat ni. Sekap tu. Dia pelan-pelan jangan pergi masuk tali ah. Pergi masuk tali. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi, jumpa kita di Boyega. Semalam kita ada trik buat ni. Okey, hari ni buat kak kita. Kak ngabang kita selalu main. Selalu main 2 orang. Hari ni dia pun main buat anak. Jadi satu family lah. Kakak dia pun buat kalau skim ni berjaya insya-Allah. Kakak berjaya lah insya-Allah kalau ada sikit dah. Ayak je seluruh ni tak tahu takut tak jalan terus ya kan ni. Tapi insya-Allah dia kan. Kita usah juga nak pelan-pelan ke sangkak semua dah panggil. Kali ni kami sampai ke sangkak lah. Sangkak pertama kita main sangkak macam semalam juga. Pagi awal tu kita main sangkak ni. Semalam dapat ikan sekap dengan ikan sekap merah ni kan. Kita cuba ni pagi ni kita main dulu. Dia sangkak bawah. Kita pelan-pelan ni atas lah. Kalau dia pemuda kalau skim ni berjaya lah. InsyaAllah kalau ada sikit lah. Cuba sangkap pertama. Siap boleh mengai lah. Drag kunci ketat je lah. Bila siap boleh mengai, drag kunci ketat. Oh, buat pambut T semua. Boleh lah. Kalau agak panjang, potong pakai mata sapu kot. Pakai ikan boleh, udang boleh? Boleh lah mata sapu. Asal dia ketuk, sentok lah. Dia biar lama lah, biar lama udang. Dia ambil udang ke ikan tu? Ha! Ada sorry. Dia ketuk lah, dia ketuk. Dah jom kakak jom. Jom kita try ke sangkak seterusnya. Tak ada sangkak ni sebab sangkak ayam bawah ni kalau merah ni. Kalau merah dia tak mau hijau macam semalam. Ni atas dia. Jom karau. Kali ni kita pernah main sangkak kedua. Sangkak pertama tadi tak berjaya, tak dapat ikan langsung makan. Lepas tu ayak pula kalau merah pula bawah ni naik belatah ni nampak hijau sikit. Oh kalau merah tak tahu lah ayak semerian kot. Dia dah tak makan, kita pernah sangkak kedua pula try buat insya-Allah kalau ada sikit. GT yeay. Lesen sudah mari. Patutlah nak pakai udang kopek. Udang kopek alhamdulillah ikan pertama kita makan ni. Sangkut ada satu makan ni dia. Aduh sayang dia. Alhamdulillah ikan pertama. Puluh. Udang kopek sikit. Tak gugur GT je tu, ada dua tu ada. Dia antara dua tak gugur GT je dia cara bertarik tu. Ada ikan. Ni pun tarik ni. Angkat. Alhamdulillah. Gerut. Udang kopek. Cakap lah. Dah gerut. Gurut. Cakap. Yeay! Makan saya punya pula. Dah tukar lah ni. Hang bagi bini pakai udang kopek dua-dua mata. Dua-dua mata udang kopek. Tapi kena pegang lah. Tarik jangan panggil abang sentok tu. Ikan tu pun ketawa. Makan tadi. Kok kesemai.
Aduh, tak apa, kita ambil kecil-kecil tu, kita ambil besar-besar. 3 ekor lah kok kita. Lain-lain semua tak dapat air. Kita tak dapat air. Kok kita 3 ekor dah. Aduh. Ada dia sabar. Dia kena macam ni, santai-santai mengai. Relax-relax tak pergi ni. Jom, kau jom. Ni terang kat lain. Okey, lalu kita main sangkak kedua, sangkak ketiga, sangkak kedua. Alhamdulillah boleh GT seekor, gugur 2 ekor yang tu lah. Makan 2 kali makan tak pekat. Oi, ikan buat atau kasang tu. Ayam tu. Dah makan dia macam sangkak seterusnya, sangkak kedua. Ketiga, sorry. Cuba ada sikit dah. Kau. Tak lekat. Tak lekat. Tak lekat. Aduh. Dia tarik. Kuat tarik. Kuat. Gugur kot. Sangkak ni ada gugur kot. Ha tu. Duri. Kau ni. Hak. Tak dekat. Buka terus. Tak mau ambil buka terus. Nak ambil bola lantung. Jangan bola lantai. Dia belandiak. Pusing. Duri. Silap pusing kot. Tu terkeluar habis. Tak bawah lu. Tak keluar. Ambil tu. Nak ambil tengok tu. Botong tu. Berlambak ikan tu. Nampak? Tu botong. Tu botong. Banyak ikan. Jernih nampak tu. Keketang. Jom, kau jom. Tali kendok ni. Ayah nak surut lah. Jom, tengok kat jom. Baru nak bagi umpan. Tak payah kak, jom. Tak kita balik kat sana. Baru nak bagi dia umpan. Sekarang ni kita main sangkak ke 1, 2, 3, 4, 5 4 lah. Tadi 3, ni 4, sorry 4. 3 hari duri lah. 4, 5 ekor duri. Lepas tu ayak pun dah surut dah, nampak apa. Sepada ayak pun naik atas dah. Kita main sangkak yang semalam dapat merah apa semua tu lah. Dan cuba kalau ada sekiranya sangkak ke 4. Adik, bawa bagi adik nak sebut tak? Adik punya bagi tak? Bola lantung. Ingat ikan GT lah. Buka ikan lu. Pergi buka bola lantung ikan tu. Buka ikan tu. Ni kita masih pergi sangkak ke-4. Semua kat makan tadi. Kata dia tak jalan, ni tak pergi jalan makan ni. Dia makan kau makan sekali tak dekat, saya makan sekali tak dekat. Tu dia terus ni penggut. Pegang sedap-sedap. Alhamdulillah. Boleh sangkak putih. Lesen. Kak kita ada 2 orang ni kak lesen kak. Raja sikit mai. Dia ni. Dia ada partner dah ni. Yang ni jantan, mesti ada betina ni. Oh, ada betina kan? Mesti ada betina. Tak apa kau ambil ikan tak apa. Tak apa rok saya tak apa. Saya kita boleh buat. Angkat ikan naik. Tadi tak apa. Kau naik tak apa. Tadi tu tak apa. Kau naik lagi. Tak jauh lagi. Kau naik lagi. Tak apa. Tarik ya. Ikan tadi tak apa. Angkat. Tali tu tak apa. Kita buat dah. Ikan tu naik lu. Banyak bodoh orang pun buat apa ni? Aduh. Ikan start makan dah ni. Hampa rajin cik umpan sikit. Ikan dah start makan dah. Ni bro. Bro, bini hang tu atas pun dah hidup. Boleh dah. Ya, lesen keempat ah. Keempat tu, 4 ekor lah. Alhamdulillah. Tadi ingatkan duri. Nampak putih lah. Nyerong tu, bukan duri dah. Rupanya GT ya. GT. Ikan yang dicari. Mak GT. Mana? Tu. Asal tak? Asal ambil tak? Belum. Takut merah dia makan slow. Rasa berat tak? Tarik sikit rasa berat tu. Tak, tumpah. Allah, apa tak tutup. Ingat ikan makan lah. Tumpah kat kopi. Tak apa kau.
Kau. Oh. Angkat dia. Angkat terus. Alhamdulillah. Sikit je kena tu. Tu tanda. Tanda. Tapi tak kira lesen apa tu? Tak kira lesen. Lesen. GT alhamdulillah ada ikan. Oh 5 dah. Tanda boleh lah tanda. Sangkut tali lah, tak sangkut tali boleh rasa tarik. Ikan ada mula dia start makan. Ikan pun start makan. Tak ni tengok tali tak ikan tu tengok. Rupanya dia buat lari jauh dah. GT ke duri? Duri. Boleh timbul duri besar. Boleh timbul. Duri besar. Mulatung. Boleh besar ada telur duri tu. Ingatkan ikan ni, ikan duri. Ingatkan GT dah. Duri. Nak kena Tapi dia rod dia dapat lesen dah ikan tanda ni. Rod dia dapat lesen dah ikan tanda. Tak lekat makan. Oh dia tujuh sangkutkan tu. Oh tu udang dia makan udang. Apa udang hidup? Udang hidup kepala hilang. Bukan ni. Mihun. Buat pelan-pelan. Kita jom. Kita tengok lain jom. Lama tengok lain. Jom. Kau jom. Kita tengok lain jom. Karau. Lama dah sangkak ni. Kita pindah main sangkak kelima, sangkak keempat ni alhamdulillah boleh sekap sekor GT 2. sangkak ke-6. Mana 6 baru sangkak keempat. Empat sangkak kita. 4 kali 5. 4 ke? 1 2 3 4 5 sangkak kelima. Oh 5 sangkak. Jadi sangkak keempat dia alhamdulillah lah berjaya ada jugalah ikan. Tanda pun dapat dia buat. Jadi kita cuba sangkak ke-5 pula insya-Allah kalau ada sikit. Tukar tu yang perak tu. Tadi betul tadi kita sayang dia makan tu. Oh, makan pam-pam sangkut badak. Aduh. Macam betul lah. Dah dapat ikan susah. Dia makan dulu. Sangkut badak pula. Panggil kerja dia bayar tolong buka lah ikan lecut. Nak ambil anak perempuan saya dia nak apa? Nak masak asam pedas ni. Tak kira 15 minit lagi kan? 15 minit lagi. Tak makan kita pindah. 15 minit lagi sayang dia. Oh, dia. Dengar oh. Incoming guru. Dah tirai. Macam ni, jom. Kau jom. Jom, serang jom. Jom ada lepas tadi dia tengok ni. Tak mau makan lah. Jom kau jom. Ni lah ni kita pindah main sangkak ke-6. Sangkak ke-5 dia sayang dia. Ingat jenah tu kan merah tadi aduh sayang. Tarik tak ada nak sentuh dia sangkut patah. Cuba sangkak ni tak boleh. Dia kena balik sana. Ayat dia ni ke sana. Oh, dia balik sana pun dia main kat sini bawa. Sini ah. Balik tu. Balik apa? Kita cuba sangkak ke-6. Tu abang tak sentuh betul tu kuat ni. Sekak tu. Sayang dia. Sekak betul. Tadi kalau abang rembah kuat sikit dia dekat dia ambil aduh sayang. Makan tak lekat. Dekat putih makan tak lekat. Aduh. Dia tekan pi tu kalau tadi abang rembah kuat sikit tadi. Lekat elok ah. Ni makan tadi ni. Dia tarik sekali je ke? Habis bukan. Ini mana? Ikan lama tu. Ikan pula. Ada ikan tu. Ada ikan kau. Pegang tu. Pegang salah tu. Tak lekat lah. Oh ada tanda. Ya. Lesen kedua. Weh, apa malu kat bini lah. 2 ekor dah. Alhamdulillah. Tanda.
Angkat je. Dia pelan-pelan jangan pergi masuk tali ah. Pergi masuk tali. Tahan je. Tahan dah. Angkat. Sok terus. Angkat sok turun bawah. Depan. Jangan sok ekor. Sok terus. Bawah. Kepala. Angkat ikan naik. Sok. Ha. Alhamdulillah. Yeah. Ikan ni lah tadi makan tadi tu. Ikan ni tadi makan tu. Besar terus dekat. Ni, tinggal seorang lagi. Tak, tadi ikan sekar tu lah makan tadi tu. Tak lekat tu. Dia makan punya apa? Makan udang ah. Udang. Alhamdulillah besar tu. Dia potong kita sekar dah. Potong kita. Alhamdulillah. Bukan baru balik ke tu? Balik makan tu memang balik depan mulut dia tu. Itulah tengok ni. Alhamdulillah sekap. Jom. Jom, kita tengok dia jom. Jam ke 5 ni. Dapat seekor, 2 ekor ah, tanda seekor, sekak seekor yang tu ah. Tak makan pun. Cuaca berkalun tengok boleh tahan tengok dekat luar ni. Cuaca berkalun. Okey, hari ni kita menyamai sangkang ke 7 ke 8 lebih kurang ke tengah tadi alhamdulillah boleh sekap seekor. Tanda seekor yang tu lah. Lepas makan sekali tak ada dekat. Yang sekak yang sama aku makan semula awal tu tak dekat. Jadi tak makan, kita main belah jauh lari belah jabatan sikit. Sangkap belah jabatan, kita cuba sangkap ke 7 ke 8. Insya-Allah kalau ada sikit lah. Ujung belakang. Sampai ke Penang tu. Ni kalau main lencun kita ni. Tadi tak lencun, yang ni lencun. Ni lencun. Makan, sangat sekak itu dah makan. Ayam tak jalan nak main pelampung tak lepas. Main baling dia ikut angin di sana. Kalau rasa tak mau kena hujan lah ni kita gerak jom. Jangan duk test kak. Dua atas kepala tu. Tak kira kalau kata dia lencur ni nak balik tak boleh. Jom aja dekat tu rezeki dah dapat dah. Tak apa ada masa kita set lain. Cari dah. Abang kita macam biar saya jaya aja. Macam dia. Macam mana? Bukan tak makan tapi tak lekat. Kalau ada rusuk ni. Ada orang membangat. Aduh, tak apa bagi check lain. Ni jam juga pukul 5.30 lagi. Tunggu mungkin 6 lebih sekian. Jom. Tak jadi. Melainkan saya yang bangga. Abang kita dah baca skrip. Hari jom kita gerak frame lagi jumpa sini juga. Ni dia hasil kami ni. Sekak 2 ekor, GT 3 ekor, gogos ekor, tanda 2 ekor. Alhamdulillah. Hujan. Hujan lebat. Padu hujan lebat.